Okey, kita teruskan lagi untuk soalan nombor 3. Raja 3 menunjukkan sebuah objek berbentuk hemisfera dan prisma tegak. Jumlah isi padu bagi dua hemisfera adalah sama dengan sebuah prisma tegak. Dua hemisfera adalah sama dengan sebuah prisma tegak. Hemisfera tu apa? Hemisfera separuh sfera. Kalau dua hemisfera maksudnya dia adalah satu sfera. Betul? Hemisfera tu separuh. Dua hemisfera, so maksudnya satu sfera lah. 21 yang diberikan ini, apakah maksud 21? 21 ni daripada hujung bulatan hingga ke hujung bulatan. Sini sampai sini, so kita panggil dia sebagai diameter. Jadi kita kena cari jejari dulu. Jejari tu ialah diameter bahagi dengan 2. So 21 bahagi dengan 2, awak akan dapat 10.5. Isi padu bagi dua sfera ialah sama dengan sebuah prisma tegak. Okey. Jadi apakah rumus isi padu? Kalau lupa macam biasa, tengok dekat ruang depan, ada bahagian dia punya rumus, ada tulis Rajin-rajin tengok kat depan. Isi padu untuk sfera ialah 4/3 pi j kuasa 3. Sfera sahaja yang ada kuasa 3, yang lain-lain tak ada. Macam mana pula untuk luas prisma? Luas prisma, isi pada prisma ialah luas keratan rentas darab dengan tinggi. Alright, so dia kata sama kan? Jadi kita pun membuat persamaan. So kita ada isi pada sfera 4/3 darab dengan pi 22/7 darab dengan j 10.5 kuasa 3 sama dengan luas isi padu yang ni. So dia punya tapak di mana? Ni tapak dia. Okey. Tapak dia ni, macam tak nampak saya tukar warna lain jap. Tapak ni bentuk apa? Ini namanya bentuk trapezium. Kalau saya selalu bayangkan dia sebuah kereta. Kita ada dia punya tayar dan juga bumbung dia. Tayar dan bumbung mesti selari. So kita nak cari luas dia, so kita dapat 1/2 darab dengan yang selari tu 16 tambah dengan 26 darab dengan tinggi kereta ni 12. Ibarat macam kereta ni tayar dia lah. Okey, ni ialah luas dia. Okey, darab dengan tinggi prisma ni. Kalau sini dah luas, kiri kanan ini dah luas. Jadi dia punya tinggi dia mana? P. Walaupun dia duduk macam tu, tapi kita tahu dia tinggi dia macam tu dah. Objek ni kita bayangkan dia terbaring. Apa nak buat? Kita selesaikan. Nombor-nombor semua kita darabkan. So kita pun tekan kalkulator, kita dapat 4/3 darab dengan 22/7. Kemudian kita darab dengan 10.5 kuasa 3. Ni kita akan dapat 4851. So sini 4851 sama dengan. Semua nombor ni kita tekan sahaja kalkulator. Alright. So kita dapatlah 1/2 darab dengan dalam kurungan 16 tambah dengan 26 tutup kurungan, kemudian darab dengan 12. So kita tekan sama dengan, akan dapat 252. Sini 252 darab dengan P. So dapat 252P. So kita nak tahu P sebelah kanan ni kita bawa sana, jadi bahagilah 4851 bahagi dengan 252. 4851 bahagi dengan 252. So kita akan dapat P ialah 77/4. So P tu panjang dia sebenarnya ialah 77/4. Nak tinggal dalam bentuk pecahan pun boleh, kita nak tukar dalam bentuk perpuluhan pun tiada masalah. Soalan diminta ke baca balik? Tak ada. So dua-dua jawapan pun diterima. Nak tulis dalam pecahan boleh, nak tulis dalam perpuluhan juga boleh. Soalan nombor 4. Cikgu Rin mempunyai kad nombor yang akan diberi kepada semua ahli kelab robotik. Judul 1 menunjukkan maklumat tentang kad nombor yang diterima oleh ahli kelab robotik tersebut.
Nombor perdana kurang daripada 15. Nombor perdana tu kita ingat bermula daripada nombor 2 baru perdana. So nombor-nombornya ialah 2, 3, 5, 7, 8 bukan, 9 bukan, 10 bukan, 11, 13. Gandaan 6 kurang daripada 20. Gandaan ni apa? Gandaan ni sifir. Sifir 6. So maksud kita ada 6, 8, 12. Apa yang saya mimpi ni? Sorry. Kejap nampak pun dah salah. 6, 8, 12 pula. Sifir 6. Tadi dah cakap sifir 6. 6, 12, 18. Maafkan saya pagi-pagi ni. Okay, next. Faktor bagi 12. Faktor bagi 12 tu pula macam mana? Faktor bagi 12. Okay, kalau saya buat macam ni. Tulis kat tepi dulu 12. Kita start dengan 1. 1 darab 12. Selepas nombor 1, kita ada 2. 2 darab berapa dapat 12? 2 darab 6. Lepas nombor 2, nombor 3. 3 darab berapa? 3 darab 4. Lepas nombor 3, nombor 4. Nombor ni dah pun berulang, jadi kita berhenti. Jadi apakah faktor bagi 12? Semua nombor ni faktor bagi 12. Nombornya ialah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Lengkapkan gambar rajah Venn di ruang jawapan untuk menunjukkan hubungan antara ketiga-tiga kad yang diterima oleh mereka dengan set semester E union H union Z. Alright, so kita tengok. Boleh kecil sikit tak? Kita apa? Okay, so kita macam tak nampak lah. Okay, saya tulis baliklah kat sini So E tadi tak nampak, kita tulislah balik. E tadi nombornya ialah 2, 3, 5, 7, 11, 13. E. Lepas tu H tadi nombor-nombornya ialah 6, 12, 18. H. Lepas tu kita ada Z. Z nombor dia ialah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Okey, kita nak buat ni, kita tengok kita akan letak yang mana ada hubungan tengah-tengah ni. Contohnya dia kata E dan juga Z. So kita tengok kat sini, E dan juga Z. E dan juga Z. Okey, ni E, yang ni Z. Apa nombor yang sama? 2. Okey, kita letak kat sini. Titik, letak 2. 3. Letak titik, letak 3. Letak titik, letak 3. Apa lagi nombor yang sama? Okey, dah tak ada. Kemudian kita tengok Z dengan H. Z dengan H. Z dengan H. Nombor-nombor yang sama ialah 6. Letak tengah-tengah ni 6. Lagi 12. Titik 12. Kalau dia tak ada nombor-nombor yang sama, maka kita completekan, kita letak macam mana? E. Apa lagi nombor yang belum ditulis? 5, 7, 11, 13. So kita pun tulis 5, 7, 11, 13. H ada 18. H, bulatan H ada 18. Dekat Z kita ada 1 dan 4 yang masih belum ditulis. 1 dan 4. Pada rajah yang sama, lorekkan H union Z prime silang dengan E. Okey, dekat manakah kawasan dia? Okey, saya ambil warna lain lah. Okey, saya ambil warna lain. Saya nak awak tahu bahawa contohlah dekat sini bulatan ni saya bagi nama dia A, sini B, C, D dan juga E. A, B, C, D, E ni nanti bila kita dah siap, nanti kita padam. Ini untuk jalan kerja semata-mata. Okey, dia kata H. Apa H? H dekat sini. H, D dan juga E. Okey, D dan juga E. Lepas tu dia senyum pada Z. Z, B, C, D. B, C dan juga D. Ada kurungan, ada prime. Okey, kita tengok kat sini. Kalau ada kurungan, ada prime, kita settle dalam kurungan dulu.
Kalau dia senyum, orang suka. So kita ambil semua. Apakah semuanya? B, C, D dan juga E. B, C, D dan juga E. Tapi dia dalam kurungan ada prime. Bila ada prime selain huruf-huruf kat sini. Apa selain huruf-huruf kat sini? So selain dia adalah A. Alright, so depan ni jawapan dia ialah A. Dia bersilang dengan E. Okay, A. Okay, saya buat bawah sikit. A nak bersilang dengan E. Dalam bulatan E ni ada A dan juga B. Ni kan muka-muka orang yang masam macam ni. Kan dia masam kan? Kita panggil dia budak-budak selek. Budak-budak selek ni, dia selek, dia kawan-kawan orang yang sama je. Apa yang sama dengan dia? A sahaja. A sahaja yang sama. Jadi jawapan akhir kita ialah bahagian A. So kita lorekkan pada bahagian A. Kita lorekkan pada bahagian A. Ingat apa saya kata tadi? Untuk huruf-huruf A, B, C tadi hanyalah untuk kita punya jalan kerja. So kita padamkan. Jangan lupa padam sebab ini bukan jawapan dia. Okay, so tu jawapan dia. Selesai untuk yang pertama sini. Senaraikan unsur bagi E union H silang Z prime. Dia nak unsur senarai pula. Alamak, dekat mana? Kita tulis balik. Kan kita padam balik. Sini A, B, C, D dan juga E. Kita nak tahu kawasan mana. Okey, kita buat E. E adalah A dan juga B. A, B. Union dengan H. H ada DE. Ada DE. So kita jawapan kita sekarang A, B, DE. Sini A, B, D dan juga E. Kemudian kita ada silang. Silang dengan Z. Apa Z? Z, B, C, D. B, C dan juga D. Tapi kita ingat dia ada prime lagi. Okay, apakah kalau ni budak-budak select ni dia nak cari yang sama je B, D. B, D sahaja. So, bila dah B, D kita prime, maksudnya kita tak nak pula B, D ni. Selain daripada B, D kita ada A, C dan juga E. So, apakah nombor-nombor dalam A, C dan juga E? Dia kata senaraikan. Bila senaraikan, dia suruh tulislah. Tulis pada ruang jawapan. Ruang jawapan saya dah penuh dekat situ. So, kawasan mana dia nak? Kawasan A, C dan juga E. A, C, E. A nombor dia ada 5, 7, 11, 13. C ada 1, 4. E ada 18. Perlu ke jawapan-jawapan ni disusun? Nak susun boleh, tak nak susun pun boleh. Nak tinggalkan jawapan macam ni pun tak ada masalah. Alright? Okay. So ingat tadi apa kita kata? Padam. Ini tak nak ni. Dalam ni jangan ada nombor-nombor selain daripada jawapan kita. Alright. Kita dah tulis, kita dah kira jalan kerja tadi. Kita padamlah. So inilah jawapannya. Alright. Seterusnya, soalan nombor 5. Pada satu hujung minggu, Rasuli telah membantu ibunya menjual makanan di kedai bakery milik keluarga mereka. Dia telah menjual X keping sandwich Perancis dan Y keping sandwich Latin. So, X ialah untuk Perancis, Y untuk Latin. Okey. Lepas tu, jumlah bilangan keping sandwich Perancis dan Latin yang dijual lebih besar daripada 40. Jumlah tu tambah. So, kita ada X tambah Y lebih besar. Ni simbol yang baik. Simbol yang baik tu kita buat baik je lah. Simbol yang baik 40. Bilangan keping sandwich Perancis. Perancis tadi kita kata X. Selebih-lebih ni, ni contoh simbol yang jahat. Kenapa ni nak ubah ulang-ulang? Selebih tu kita tahu besar. Bila dia sebut 2 kali, dia jahat, dia kecil dan sama dengan dia mengelirukan awak. 35. Jumlah maksimum. Maksimum ni contoh yang jahat juga. Dia bila guna perkataan bombastik untuk maksimum dan minimum. Bila maksimum, kita tahu dia besar. Tapi dia guna perkataan bombastik, dia terbalik simbol dia. Simbol yang betul ialah kecil dan sama dengan.
Sandwich Latin. Latin Y. Kecil dan sama dengan ialah 40. Berdasarkan maklumat diberi, tulis dua ketaksamaan linear bagi mewakili 1 dan 2. Oh, dia nak 1 dan 2 je. Jadi 1 dan 2 ni tulis pada ruang jawapan. Seterusnya, lengkapkan graf untuk mewakili ketaksamaan linear tersebut pada ruang jawapan dan lorekkan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan itu. Oh, dia dah tolong awak sebenarnya. Okey, apa tadi? Kita ada X tambah Y besar 40. Yang kedua kita ada X kecil dan sama dengan 35. Y besar, kecil dan sama dengan 40. Macam mana kita nak buat X tambah Y 40? Oh, sangat senang. Sekiranya soalan ketaksamaan kita X satu je nombor ataupun tak ada apa-apa nombor dekat depan dia. Sekejap Depan X ni tak ada apa-apa nombor, depan Y pun tak ada apa-apa nombor. So, X tambah Y. Untuk kes-kes macam ni sahaja, apa nak buat? Dekat Y ni, tanda 40. Tak nampak? Kita tak buat lain. Dekat X ni kita letak 40. Dekat Y pun 40. Dekat Y 40, X 40. Sama. Lepas tu apa nak buat? Pembaris. Ambil pembaris, gariskan. Tapi saya tak ada pembaris. Kejap kita ada besar. Simbol-simbol yang baik ni, simbol yang baik tu dia single macam ni. Dia tak ada tanda sama dengan bawah dia. Jadi dia punya garis adalah garis putus-putus. 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 Ini guna pembaris jangan guna freehand. Okey, then dia suruh lorekkan. So dekat mana kawasan dia? X tambah Y besar. Besar. Besar dia ke atas. Ini ke atas. Kemudian X kecil daripada 35. Mana X 35? Ni 30, 40. Sini ke 35 dia dah tolong awak. Kecil. Kecil dia ke sana. Ke kiri. Dan juga Y kecil dan sama dengan 40 ke bawah. Jadi mana kawasan dia? Kawasan dia ini kawasan dia. Lorek betul-betul daripada hujung ke hujung. Tak semestinya guna pembaris. Guna hujung ke hujung. Daripada hujung sini ke hujung sini. Lorekkan dia betul-betul. Alright, selesai untuk soalan nombor 5.